Saya ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita kerana memberi diskaun 50% tol, 50% untuk semua orang. Memang sangat berguna untuk kami dan juga kami sangat gembira kerana bantuan STR diawalkan. Memang ia akan banyak memanfaatkan semua orang. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih dan saya juga mengucapkan selamat Hari Deepawali kepada semua yang menyambut. Terima kasih ya. Terima kasih PMX atas sumbangan bantuan RM500 kepada penjawat awam seluruh Malaysia dapat membantu meringankan beban penjawat awam. Terima kasih PMX. Ya, saya sokong untuk kerajaan mentambahkan CCTV di sekolah sebab boleh kurangkan kes buli di sekolah. Sekarang kes buli sudah banyak kan. Kalau sekolah dibagi CCTV, murid lebih selamat lah. Okey? Okey, saya rasa apabila PMX mengumumkan kemarin bajet berkenaan tahun 2026, saya rasa bergembira disebabkan oleh had pengeluaran KWSP telah dinaikkan untuk mengerjakan haji. So, saya rasa bersyukur sangat-sangat dan terima kasih PMX.